Pernahkah kita merasakan sesuatu yang paling berharga, yang dulunya tunjang hidup kita, perlahan-lahan menghilang? Bukan harta, bukan pangkat, tapi kehadiran suci yang membawa kedamaian sejati, kemuliaan ilahi yang kini terasa semakin jauh. Satu cahaya yang dulunya menerangi hati, kini sama-sama hampir lenyap. Apakah puncanya? Adakah kita yang lalai? Atau ada sebab yang lebih dalam lagi? Dalam kitab Yehezkiel bab 10 ayat 18, kita merenung satu peristiwa penting. Maka kemuliaan Tuhan keluar dari ambang pintu bait Allah. Ini satu gambaran pilu. Kemuliaan Tuhan mula berundur, bukan kerana dia ingin pergi, tapi kerana hati manusia yang semakin jauh dari kebenaran, terperangkap dosa dan kelalaian. Ia mengajar kita betapa pentingnya pilihan kita dalam memelihara kehadirannya. Namun, ini bukanlah pengakhiran. Kasih Tuhan itu abadi. Walaupun kemuliaannya berundur, hatinya sentiasa merindukan kita kembali. Ini panggilan untuk kita semua. Marilah hargai setiap detik kehadirannya, bertaubat dari kesilapan, dan buka hati untuk kasih-Nya yang tak berkesudahan. Tuhan sentiasa menunggu, ingin memulihkan hubungan kita. Mari kita cipta ruang untuk kemuliaan-Nya kembali bersinar dalam hidup kita.